Nampaknya ini tugas untuk... Kapten, cepat! Tolong! Ya, makcik. Apa yang saya boleh bantu? Apa makcik-makcik? Panggil Puan lah. Oh, maafkan saya, Puan. Apa yang saya boleh bantu? Tolong angkat barang ni. Angkat barang? Yelah. Boleh tolong ke tidak ni? Adik-adik, tidak kira apa pun, kita mesti bantu sesiapa sahaja yang memerlukan pertolongan. Ingat tau. Baik, siap saja membantu. Ayah. Ya, Delisha. Bukan Delisha lah, tapi Kapten Delisha. Oh, Kapten Delisha. Kapten tengah mencari orang jahat ke? Bukan. Kapten Delisha ingin membantu semua orang. Tak kira apa pun masalah mereka. Oh, nak bantu ya? Ya, tapi ayah kena jerit dulu. Tolong bantu saya. Kapten Delisha, tolong. Kapten Delisha sudah tiba. Apa yang saya boleh bantu? Tolong ayah cangkul. Cangkul? Tapi cangkul tu berat lah. Ada tak tugas yang mudah sikit? Delisha angkat bangku ni. Buang sampah kat belakang Delisha sedia membantu. Delisha. Alah, penat ayah sapu. Aduh. Maafkan Delisha, ayah. Delisha pergi bantu ibu lah. Kapten Delisha, tak akan putus asa. Ayo, semangat. Ibu buat apa? Ibu tengah masak lah. Macam kurang garam je. Garam? Baiklah. Delisha? Buat apa ni? Tadi kan ibu kata nak garam. Delisha, ni bukan garam. Ni lah ada sulah. Dah. Jangan main kat dapur ni. Delisha, niat nak bantu orang tu bagus. Tapi mestilah kena dengan caranya. Sebelum bantu orang, kita tanya dulu betul-betul bagaimana mereka nak dibantu. Ibu minta maaf ya, Delisha. Ibu tahu niat Delisha baik. Kadang-kadang kita memang tersilap. Tapi jangan serik untuk terus membantu ya. Baiklah.